Okay. Ush. Ini lagi dahsyat. Ini emo. Ini lagi dahsyat Because tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind. I won't live. Agaknya dia bagi tak kita buat masakan Melayu. Aku rasa macam tak dapat je. So, tak apalah. Ni awak lama sangat loading lah. Aduh, Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni saya akan bermain Chef Life a Restaurant. So game ni apa yang saya tahulah, dia macam Chef Simulator maybe. I don't know. So yeah, kita tengok apa yang akan jadi. Kemungkinan kita akan dipecat first day, kita pun tak tahu. So yeah, enjoy the video guys. So, ni game yang apa yang Syahir cakapkan tadi, time intro. Live pula. Chef Life a Restaurant Simulator. So, jom kita start. Load. Okay. Agaknya dia bagi tak kita buat masakan Melayu. Aku rasa macam tak dapat je. So, tak apalah. Ni awak lama sangat loading lah. Aduh, Wow. Nampak gaya kita boleh buat karakter sendiri So, yeah. Of course. Kita lelaki. Asal body type bukan gender. Tak apalah. Dia apa punya ni. So muscle. Kita buat badan sador. Okay, badan sador dan badan gemuk. Next, rambut. Memang ni je ke pilihan dia? Bapak sikit siap. Tak apa, kita rambut ni okey. Mak aku tak bagi colour rambut, so kita pilih hitam. Aku tak rasa ni hitam. Ini macam ungu dia. Tak apalah. Jambang tak ada. Misai tak ada. Kening yes, ni aku kening. Tak ada. Cermin mata aku tak pakai. Makeup. Sekejap. No. Dia macam dia mengingatkan aku dengan seseorang. Tak boleh lah mention nama dia. Takut pula aku tengok. Okay. Ush. Ini lagi dahsyat. Ini emo. Ini lagi dahsyat Isn't that? Because tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind. I won't. Tapi budak emo selalunya pakai semua hitam Okay, semua hitam. Hitam. Dah. Ini betul-betul emo siap. Topi. Ya, topi pun okey. Tatu. Maaflah. Mak aku tak bagi buat tatu.
And aku akan tetap dengan pendirian aku. Aku tak nak buat tattoo. So yeah. What is your name? Your name. My name is Syahir. So bermulalah kisah hidup Chef Syahir. So kita akan start. Maybe tutorial. Kita tak perlukan tutorial. Kita terus main. A few moments later. Apa kata kita turn on semua? So yeah. Jom kita start. Kita tengok harga berapa. 15 apa mudah lah tu. 15A. Currency apa tu? Aku tak tahu. Tapi 15 untuk steak. Yang paling mahal Solem Morere, Solem Mernore and green beans. Mampu sama dia. Aku tak tahu. So, sekejap. Kita tengok. So, ni Soler Meneren. Mampu. So, ikan salmon ya. Okay, boss. Hey guys. It's me, Syahir. So, ini adalah cara sebutan yang betul. Sol Munier. Sol Munier. So, yeah. Back to the video, guys. Salmon ya. So, ikan salmon. So, yeah. So, manage your stock and stock your shelf for the day. What are you gonna cook today? None your business. Okay, so kita perlukan 5 ayam. 5 ayam. 3 daging. 3 ikan. And 3 sayur. Total semua RM28. Consider it done. Thank you. So sebelum tu kita sekejap ya. Ni apa benda? The advisor will keep being okay. So benda ni refrigerator ni dia macam tempat simpan bahan. Tempat simpan bahan ni warmer. Okay. Okay, untuk yang ni dia macam kekalkan kita punya sup ke apa panas. Macam There's your order. dah sampai dah. Aku tak habis explain tu. Tak apalah. So, okay. Kita stop. Kita ambil yang berkualiti lah. Sebab orang datang nak makan kan. So kita ambil yang berkualiti. Okay. Lama sangat. Kita skip. Boleh turn off tak? Copyright lah.
Tak kena copyright. Yap. Option. Volume ni. Oh ni. Okay. Betul. So ni apa ni? Enter design mode. Maksudnya kita boleh ni. Kita boleh customize. Kita better masukkan ni satu. 2 hours later. Cantik. Okay. Go to your office. Sekejap, aku ada office. Dia guna Mac Mat. Dia guna iMac. So, jom kita main Dota ke, Valor ke, apa ke sebelum start kerja. Wow. Apa benda ni? Responsibility. Restaurant. Team Kasim specialist. Okay. Kasim ni dia punya special dia part seafood. So macam ikan-ikan dia boleh handle lah. So yeah. Katalog ni apa benda? Alah, tak cukup. Okay, jujur lah, sebenarnya aku nak beli benda ni. Aku nak beli refrigerator ni sebab kalau kau letak dua benda ni, kau boleh simpan bahan-bahan dalam tu. So bila customer datang, so senang lah kita nak prepare benda lah tu. Tapi bila tengok harga dia, tak jadi aku. So boleh fast forward. Okay, kita fast forward. Yap. Well, this is done. Tonight is a show time. Okay, Hey, ready to try something new today? shut up. Okay, sekejap. Korang nampak ke ada bahan kat kiri kanan atas sekali? Sekejap tak nampak So yang atas ni dia punya bahan dia punya apa tu lah, cara nak masak je dengan bahan-bahan je. So apa kata kita sediakan bahan dulu. Kita buat yang okay, kita ambil ikan bawal. Aku pun tak tahu ikan apa ni, tapi kita ambil je. So kita potong. Okay then. So Customers can feel it when the kitchen is not running smoothly. shut up. Kau tukang sapu je. Aku bayar kau tau. So lepas tu kita ambil daging. Kita ambil daging, kita potong daging ni. Okay. And
Okay. Lepas tu kita letak Yap. Biasa ya, kita ambil dulu. Lepas tu kita ni dengan ni. Tu ni dulu. You know, it's not just the food that makes a restaurant successful. Shut up. Aku tengah fokus ni. Lepas tu ambil apa ni steak ni. Kau berani kau tolak chef. Jangan sampai aku potong gaji kau. Okay, tu kita ambil tomato. Kita potong tomato tu. So kita ambil dan kita ambil lah juga ni dengan shallot. Shallot apa benda ni aku tahu ni kentang. Kenapa? Kau ingat aku bodoh? 5 ayam ke sayur. Semua bahan ada so memang kau 24 jam lap lantai je. Senang kerja je. So kita fast forward sebab kita punya bahan dah sedia. So yeah, I decided to hire head serve to me. Kau pandai-pandai je nak hire apa, ambil kerja. Aku ni bos kau tau. Sepatutnya aku yang kena ambil orang kerja, bukan kau. Tak. Hey chef, I'm Pari. Aku tak boleh gelak, takut itu betul nama dia. I take care of everything in the dining room. I will manage the serve and the customer service. Terima kasih. So you can focus on the kitchen and only the kitchen. Speaking of customer, dia mengarah kita pula. Kita tahulah kita nak buat apa. Kita tengok Kasim ni buat apa. Kasim. Sapu lagi. Tak apa Kasim. It will be quick to clean the restaurant, and that's a good thing. Yelah, tapi takkan 24 jam kau nak sapu je. Botak ni siapa pula botak ni? Pari. Ni botak ni siapa Pari? Aku ambil seorang dia tau. Ni kalau botak ni masuk sekali, aku tak bayar tau. Alat, datang pula lagi seorang. Siapa pula mamat ni? Jap. Aku bayar seorang pekerja je. Iaitu Pari. Yang dua orang ni kenapa datang? Mampoi. Oh, first customer. Sumimasen. Jap.
Kita ni restoran apa? France ke apa? Aku pun tak tahu loh. Taklah. Bang. Pilih yang mahal-mahal sikit bang. Sebab ramai orang ni nak kena bayar gaji dia ni bang. Boleh tak bang? Bang? Kau Jamal? Kau layan customer elok-elok. Okay? A table just ordered, chef. Baik, thank you Jamal. So dia order apa ni? So dia order sole morale bread bean. So dia order ikan ya, ikan. So ikan kita ambil ni, kita letak. Tapi sekejap, butter. Sekejap ni. Kita ambil butter. Ambil dulu, takut dia nanti tak guna kan. So okay, jom masak. Lepas tu okay, baru masukkan butter. So kita tengok. So cepat. Customer tengah tunggu tu. Okay, ambil. Lepas tu tak ni, kita ambil yang ni. Lepas tu kita hidang. Okay, hidang. Lama. Lepas tu kita letak garam sikit. Oh, cantik. Mana datang lemon tu? I'll serve that right now. Kita letak balik sini. Moshi. Selamat datang. So kita ambil ikan, siap-siap. Takut kita potong. Okay, cepat. Dah belah dah orang kau. We have the order from the new table, chef. Okay. First kita letak satu. Missing a lot of salt. Okay, kita letak lagi garam. Kita letak. Lepas tu kita bau. Not enough salt. Kita letak lagi. Kita bau.
Perfect. Okay, baru kita tuang sos. Okay. Lepas tu kita ambil daun purina. Aku pun tak tahu itu daun apa. Okay. Mungkin aku rasa itu daun purina. Basil apa? Basil. Daun purina kan? Siap. Next, kita buat daging. Daging ya. Daging ada. Kita ambil bawang. Kita buat yang ni dulu. Letak balik kandang. Yay, hai. Okay. Okay, kita panaskan. Kita nak seasoning ke? Bau dulu. Mesin. Okay, kita ni bau. Mesin lah. Bau lagi. Okay, kita letak black pepper. Lagi. Okay. Lepas tu kita masukkan bawang. Kita flip sebab yang belah sana dah masak. Kita nak well done ya. Well done. Ataupun medium rare. Kita pun tak tahu. Aku main cakap lah. So flip lagi maybe. Oh, cantik. Cantik, tertarik kau memang debong. Okay, ambil. Lepas tu kita buat fries. Kita ambil fries. Kita masukkan dalam air fryer. Oh, lupa air fryer tak ada. Oh, kita panaskan minyak dulu. Apa pun kita ni bagi dia panas. Sekejap. Okey, bagi panas. Bagi punya panas. Okey, dah boleh angkat ke? Okey, dah boleh angkat. Okey, Wush. Senang je buat masak ni. Aku tengok bukan main susah. Gila lah senang. Kalau bagi aku susah lah. A+ weh. Yes, A+. Meja 2 siap. Chop cepat. Buat kerja tu cepat sikit. Boleh? Is that really how they asked for it to be cooked? Apa maksud kau? Yeay. Jap. Aku dengar ada komen tak baik. Not cook as order. Kalau kau nak steak kau masak, apa yang kau pesan tu, kau pergi order tempat lain. Ini aku punya tempat, masakan aku, cara aku. So, tapi apa pun, terima kasih datang. So, kita buang sebab nak tutup kan. So, kita kemas. First thing kalau siapa-siapa nak masak, tempat kena kemas. Okay,
tempat kena kemas cantik. So lepas habis semua guna, korang kena kemas. Itu penting ya, itu penting. So kita letak. So habis tu yang ikan ni letak mana ni? Okay guys, so macam korang nampak tadi, huru-hara bukan? Itu baru dalam game. Kalau dalam real life mungkin jahanam, dapur tu. So yeah, actually aku nak buat game ni berepisod, and insyaAllah aku akan usaha untuk buat episod kedua. And yeah, terima kasih kepada semua yang menonton video sampai habis. Jangan lupa like, okay guys, and see you guys in the next video. Bye guys. Assalamualaikum.